Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita jumpa lagi hari ini dengan satu lagi tajuk baru. Okay, tapi sebelum tu, kita nak tengok dulu apa yang saya share dekat skrin. Okay, kita perhatikan. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Selawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Okey. Kita sampai situ je dulu. Nanti kalau panjang-panjang sangat nanti sekarang, nanti kan lambat pula nak habis kan. Okey, jadi kita terus masuk dekat tajuk kita pada hari ini ialah berkenaan dengan tajuk yang telah disebut dekat lagu Alif dan Sofia tadi tentang tentang Nabi dan Rasul. Okey, siapa yang lancar lagu Alif dan Sofia tu ataupun lagu dulu-dulu ada kumpulan Raihan kan, yang sekarang ni yang telah banyak dikartunkan. Ada banyak Omar Hana ada Alif Sofia, ada Upin Ipin, ada banyak cerita kartun yang bagus-bagus kan, yang Islamik. Okey, yang mengajar tentang nilai-nilai murni. Okey. Okey, seterusnya kita masuk tajuk yang kita nak belajar hari ini iaitu tentang utusan yang mulia. Okey, nampak ke semua? Sekejap saya try besarkan. Sampai situ je besar, tak boleh besar lagi dah. Okey, sampai setakat ni je. Okey, saya harap semua nampak lah Okey, utusan yang mulia. Okey, apa yang diutuskan ni? Utusan ni maksudnya Allah mengutuskan Rasul. Allah mengutuskan Rasul yang mulia. Okey. Jadi dekat sini kalau kita lihat ni adalah lagu sebenarnya Rasul ibarat bulan purnama. Cahayanya terang seluruh alam, menyinari kehidupan kita semua menuju jalan kejayaan. Okey, dekat sini dekat sini dia menyanyikan lagu masa perkemahan. Awak boleh scan QR code dekat sini untuk dapatkan macam mana lagu dia sebenarnya. Okey, apakah perbezaan di antara Nabi dengan Rasul? Apa beza di antara Nabi dengan Rasul? Apa beza dia? Nabi tu macam mana? Rasul tu macam mana pula? Apa beza dia? Okey, lepas ni kita akan tengok apa perbezaan dia. Okey. Maksud Nabi dengan maksud Rasul. Okey, Nabi ialah seorang lelaki yang dikurniakan wahyu untuk diamalkan dan tidak diperintah menyampaikannya kepada orang lain. Manakala Rasul pula ialah seorang lelaki juga yang dikurniakan wahyu juga untuk diamalkan dan diperintah untuk menyampaikannya kepada orang lain. Awak nampak tak beza dekat sini? Okey, yang tadi kita nak tengok perbezaan dia kan antara Nabi dengan Rasul. Siapa dia Nabi dan siapa dia Rasul. Okey, kalau kita tengok yang pertama, Nabi ialah seorang lelaki. Rasul pun ialah seorang lelaki. Perempuan tak boleh jadi Nabi dan Rasul. Kalau ada yang kata dia adalah Rasul ataupun dia adalah Nabi, kan? Macam ada yang terjadi kat Malaysia ni kan, saya tak nak sebut nama. Dia kata dia tu utusan akhir zaman lah, apa benda dah kan. Jangan percaya dia mesti seorang lelaki yang dikurniakan wahyu. Allah kurniakan wahyu, Allah turunkan wahyu dekat dia. Untuk diamalkan sama je. Untuk diamalkan untuk diri dia. Maksudnya Allah beri wahyu ni macam
macam contoh macam awak lah, awak terima satu arahan daripada cikgu. Cikgu sampaikan arahan, okey, awak kena buat macam ni, jadi awak terima, awak bukan terima wahyu, awak terima arahan. Tapi Nabi dan Rasul ni dia terima arahan tu kita panggil wahyu. Sebab wahyu tu arahan daripada Allah. Jadi istilahnya adalah wahyu. Kalau macam kita manusia ni, kita terima arahan daripada, macam saya terima arahan daripada guru besar kan. Macam awak terima arahan daripada guru, terima arahan daripada mak, terima arahan daripada ayah kan. Okay. Jadi Nabi dan Rasul ni terima arahan, terima wahyu untuk diri dia, untuk dia amalkan. Okay. Dan yang Nabi ni dan tidak diperintah menyampaikannya kepada orang lain. Nabi hanya terima wahyu, terima sesuatu arahan untuk dia buat sendiri untuk diri dia. Tetapi kalau Rasul ni, dia terima arahan daripada Allah, dia terima wahyu daripada Allah untuk diri dia dan untuk dia sampaikan kepada orang lain. Dia kena sebarkan apa yang dia dapat tu untuk orang lain. Contoh macam saya terima ilmu. Saya terima ilmu untuk diri saya dan saya sebarkan dekat orang lain. Kalau saya ada ilmu, saya share dekat orang lain. Itu maksudnya. Boleh beza boleh faham itu perbezaan di antara Nabi dan Rasul. Nabi dia terima ilmu, dia terima wahyu untuk diri dia je. Dia tak ada bagi ke orang lain. Tapi kalau Rasul dia terima dan dia sampaikan dekat orang lain. Okay, boleh faham Okay, seterusnya. Kita wajib beriman dengan Rasul. Dalilnya, buktinya firman Allah dekat dalam surah An-Nisa. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya. Kita sebagai orang Islam wajib beriman kepada Rasul. Kan termasuk dalam rukun iman yang ke berapa? Ketiga. Kena hafal tau rukun iman. Jangan tak hafal pula. Okey, seterusnya kita lihat dekat sini. Okey. Ada berapa orang Rasul yang kita wajib percaya, kita wajib, bukan percaya, kita wajib hafal, kita wajib ingat. Ada sebenarnya ramai lagi, tapi yang kita wajib ketahui hanya ada 25 orang sahaja. Macam dalam lagu Alif Sofia tadi tu, ada 25 orang. Okay. Yang pertama iaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, kalau kita tahu apa dia lagu dia, kalau macam zaman saya masa kecil, 25 Rasul kan yang dinyanyikan oleh kumpulan Raihan. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhiru khatimul anbiya Muhammad Al-Mustafa. Itu lagu kumpulan Raihan. Tapi lagu lagu Alif Sofia tadi tu mungkin lain sikit dia punya tune dia tu kan. Tapi dia punya fokusnya sama juga, 25 Rasul. Okay, Nabi dan Rasul. Okay, seterusnya. 25 Rasul bukan 25 Nabi dan Rasul. Saya tersalah pula. Okay, dekat sini Rasul Ulul Azmi. Apa pula Rasul Ulul Azmi tu? Ulul Azmi ni dia ada kategori lain pula. Ya, Rasul ni ada pula Ulul Azmi.
Okay, ulul azmi ni ialah para rasul. Saya dah tak boleh nak besarkan ni. Para rasul yang memiliki ketabahan yang luar biasa untuk menghadapi ujian dalam menyampaikan risalahnya. Mereka ialah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ada 5 orang rasul ulul azmi? Sebab Allah datangkan ujian yang sangat hebat untuk diorang ni. Kalau yang rasul-rasul lain ada juga dia punya ujian dugaan dia, tapi untuk rasul yang 5 ni, yang ulul azmi ni, Allah datangkan lagi hebat. Kaum-kaum yang dia nak sebarkan Islam tu lagi kuat menentang, lagi teruk perangai diorang. Macam itulah maksudnya. Salah seorangnya ialah Nabi Nuh. Ingat lagi tak cerita yang kapal tu kan? Betul tak? Yang kapal yang tenggelam kan? Masa zaman Nabi Nuh ni, betul tak? Sampai Nabi Nuh masuk dekat dalam perut kan? Perut ikan Nun kan? Betul tak? Kalau saya salah tolong ni sebab saya ni pun kadang-kadang ingat lupa juga ni. Manusia apa maklumlah kan, kejap ingat kejap lupa. Yang Nabi Nuh ni yang kapal besar tu yang melanda kaum dia. Kalau awak nak tahu lebih lanjut cerita dia, awak bolehlah tanya ChatGPT, boleh nak senang jawapan kan, ataupun awak boleh je buka dekat YouTube kan, ataupun awak boleh Google dekat search, boleh type je tentang kisah Nabi Nuh. Seterusnya Nabi Ibrahim yang dibakar kan. Seterusnya Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Nanti cerita-cerita ni awak boleh type dekat Google atau ChatGPT. Nanti saya akan tanya dekat kelas bila naik cuti penggal nanti insya-Allah. Sebab saya tak bagi semua saya tak bagi semua. Saya bagi kerja dekat awak untuk awak cari pula info-info berkaitan siapa ni ulul azmi ni. Nanti saya akan tanya. 2 saya dah bagi kan, Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim saya dah bagi apa peristiwa dia. Lagi 3 Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad saya nak awak cari. Dan saya nak awak nanti awak akan present dekat depan. Awak akan jadi sebagai seorang pencerita dekat depan kan. Seorang yang boleh menyampaikan, boleh memberi idea, boleh menjadi seorang yang berani ke hadapan. Nanti lepas saya naik sekolah nanti insya-Allah. Seterusnya yang ini alaihi salam. Apa maksud alaihi salam? Contohnya kalau saya kata Nabi Ibrahim alaihi salam, saya kata kan, ataupun Nabi Nuh alaihi salam. Doa untuk semua nabi dan rasul kalau kita sebut alaihi salam. Tetapi kalau kita sebut sallallahu alaihi wasallam, doa ni khas untuk Nabi Muhammad sahaja. Itu adalah perbezaan di antara kalau ada awak dengar ceramah lepas ni kejap-kejap, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kenapa nabi lain kena guna alaihi salam? Itulah sebab dia jadi tentukan macam ni contohilah para peribadi mulia para nabi. Seterusnya apa peranan rasul? Dan bawah ni kepentingan. Peranan rasul, apa tugas rasul? Kan? Apa tugas dia? Yang pertama menyampaikan wahyu Allah. Apa yang dia dapat arahan daripada Allah, dia kena sampaikan kepada orang lain. Dengan cara membimbing manusia dan jin supaya beriman kepada Allah. Dia ajak manusia, kawan-kawan, sahabat handai yang ada dekat dengan dia, ajak kepada Islam. Dan juga jin juga sama jin pun sama. Dia ajak supaya mendekatkan diri kepada Allah, supaya beriman kepada Allah, supaya percaya kepada Allah. Kemudian menjelaskan cara hidup yang diridai Allah. Rasul ni dia akan ajarlah macam mana cara hidup. Contohnya macam mana cara kita nak membersihkan pakaian. Najis kan kita dah belajar itu kan. Najis ada 3. Kalau najis berat macam ni nak basuh dia, najis ringan macam ni, najis sederhana macam ni. Semua itulah itu adalah cara hidup yang Nabi ajar. Supaya kita mendapat keredaan Allah. Seterusnya mendidik manusia berakhlak mulia.
dengan menunjukkan contoh diri dia lah sendiri kan, macam ni dekat nombor 6 ni, menjadi contoh teladan kepada manusia. Nabi menunjukkan Rasul menunjukkan contoh yang baik supaya kita ikuti macam mana akhlak Nabi berurusan dengan orang, macam mana cara Rasul Nabi Muhammad bercakap dengan orang kan, dengan tidak ada meninggikan suara macam tu lah. Jadi kita kena ikut cara Nabi, kita kena ikut macam mana apa yang Nabi buat. Sebab itulah adanya kata istilah sunnah kan, bukan sunat sunnah Nabi. Contoh macam Nabi suka berwangi-wangian, Nabi suka makan mendahulukan makan buah dahulu sebelum makan nasi kan. Macam itulah, itu antara benda-benda yang kita kena ikut. Mengajarkan cara beribadah yang sempurna, contoh solat, macam mana solat. Kalau zaman dulu solatnya 50 rakaat kan, kalau sekarang ni dah diturunkan, Nabi dah pergi berjumpa dengan Allah kan, naik kurangkan daripada 50 dah jadi 45, kurangkan lagi sampailah tinggal 5 je kan. 5 pun jangan sampai kita tak boleh nak buat 5 kan, 5 je sehari semalam untuk kita buat. Jadi Nabi ajarkan macam mana cara kita beribadah, macam mana keadaan rukuknya, 90 darjahnya, tangan letak kat mana, lepas tu mata pandang mana, lepas tu bila itidal macam mana, tangan nak buat macam mana, sampailah sujud, sampailah tahiyat akhir, kaki kita nak letak macam mana. Tu semua Nabi dah ajarkan dengan cara Nabi tunjukkan macam mana dia solat, dan orang sahabat-sahabat yang ada masa zaman dia tu ikut. Kemudian sampailah kepada kita. Okay, seterusnya berterima kasih dan menghargai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Kita kena bersyukur sebab Nabi dah tunjukkan kita macam-macam dah antara kita nak ikut atau tak je. Kemudian rasanya yang terakhir kot ni, bukan. Kepentingan beriman kepada Rasul. Kenapa kita kena beriman? Kenapa kita kena percaya dengan Rasul? Yang pertama, yakin dan sayang kepada Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah. Yang kedua, melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Muhammad. Kan? Kemudian yang ketiga, sentiasa berakhlak mulia, sebab bila kita dah ikut Nabi, so kita akan terikut-ikut cara Nabi, so kita akan jadi, automatik akan jadi baik, kan? Berakhlak mulia. Seterusnya, kita meneruskan dakwah Nabi dan Rasul. Kita dah ikut Nabi, dah ajarkan, dah sebarkan Islam kan. Jadi kita ni pula, kita ikut cara Nabi, kita pula akan sampaikan, kita pula yang akan sebarkan Islam. Macam saya lah, tugas saya cikgu pula yang akan meneruskan dakwah, menyebarkan Islam kepada anak-anak muridnya. Macam itulah maksudnya. Okay. Kemudian yakin dan bersungguh-sungguh melakukan ibadah. Yakinlah kita kena bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah. Sedangkan Nabi pun yang dah tentu masuk syurga kan, memang tak ada masuk neraka, memang tak dihisap pun, memang Nabi perfect. Sebab dia memang buat kebaikan 100%. Tak ada, langsung tak ada buat dosa kan. Sedangkan Nabi pun yang dah confirm masuk syurga tu pun, dia sentiasa mengamalkan berbuat kebaikan, solat sunat, memang macam-macam lah dia buat beristighfar beribu-ribu kali, bertasbih, berzikir apa semua beribu-ribu kali, sedangkan dia tahu sebenarnya dia memang kat syurga tempat dia, tapi dia still buat benda-benda baik, bersungguh-sungguh melakukan ibadah. Ini kan pula kita yang banyak dosa kan. Seterusnya yang terakhir, tindakan sebagai bukti keimanan kepada Rasul. Macam mana kita nak tunjukkan yang sebenarnya kita ni percaya kepada Rasul, beriman kepada Rasul. Apa buktinya? Yang pertama, sentiasa mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara melaksanakan setiap perintah Allah dengan tekun. Sebab Allah dah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad kan. Jadi Nabi dah sebarkan kepada kita apa yang perlu kita buat. Jadi kita kena ikutlah apa yang Nabi suruh. Apa yang Allah suruh. Kita kena buat dengan tekun, dengan bersungguh-sungguh. Menjauhi dosa dan maksiat. Nabi pun, Rasul pun tak bagi
untuk kita buat benda-benda dosa kan. Nabi buat kebaikan, macam itulah juga kita jauhkan maksiat. Jauhkan dosa, buat baik je. Kemudian menelusuri sirah kehidupan Nabi dan Rasul. Dengan mendalami sirah kehidupan Rasul, kita kena kalau boleh, kalau rajin carilah buku yang ada tentang sirah Nabi kan, sebab kita tak duduk zaman Nabi, jadi kita tak tahu pun sebenarnya macam mana sebenarnya Nabi, kehidupan dia, keluarga dia, sahabat-sahabat dia, lepas tu macam mana, apa yang rintangan, dugaan yang dia dapat. Sekurang-kurangnya bila kita baca tentang sirah Nabi tu, sejarah Nabi tu, kita lebih dekat dengan Nabi dan kita lebih menyayangi Nabi, dan kita akan rasa lebih rasa macam lebih menjadikan Nabi sebagai idola kita. Sepatutnya macam tu, bukan kita jadikan artis sebagai idola kita kan, dengan pakaiannya yang tak menutup aurat, dengan tutur katanya yang tak sopan, kan. Okey, menjadikan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber rujukan. Menjadikan sejarah Nabi sebagai sumber rujukan. Kita boleh tengoklah nanti kalau berlaku, contohnya dekat kehidupan kita, kita tengok macam mana Nabi bergaul dengan sahabat macam mana. Bila kita baca sirah, oh Nabi buat macam ni. Oh masa berperang Nabi buat macam ni. Macam kita tak berperang, tapi kita berperang di jalan Allah. Kita tengah macam awak sedang belajar kan. Belajar ni adalah berperanglah kiranya, berperang dengan diri sendiri, berperang dengan kemalasan, berperang untuk mendapatkan ilmu kan. Berperang. Awak berperang tak menggunakan senjata, hanya menggunakan akal fikiran sahaja, menggunakan masa, menggunakan tenaga, tu sahaja kan. Okey, meneladani peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tekun dan cekal dalam menuntut ilmu, kena bersungguh-sungguh, kena cekal, kena kuat semangat untuk menuntut ilmu, jangan kejap alamak boring lah, bosan lah belajar ni kan. Kena usahalah untuk berjaya, kita kena buat sehabis baik, kita kena usaha lebih. Tak ada orang yang berjaya dengan hanya duduk tidur, makan tidur je kan. Ada yang macam tu tapi jarang sangatlah, itu gifted lah. Maksudnya Allah bagi anugerah dekat dia. Dalam kelas dia tidur, tapi dia dapat jawab 100%. Tu sebenarnya anugerah Allah bagi kat dia. Macam kita ni rasa macam kalau macam tak berapa nak cemerlang tu, lepas ni gandakan usaha. Okey. Bersabar dalam setiap ujian yang melanda. Sebab Nabi lagi teruk kan, sebab Nabi adalah salah satu daripada Rasul Ulul Azmi kan, yang terlalu banyak dugaan. Kita baru sikit-sikit ujian dah lemah kan, dah putus asa. Tak nak macam tu Kita kena tengok contoh Nabi. Okey, kemudian mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beramal dengan ajaran dan sunnah Rasulullah. Contoh macam yang saya kata tadilah ada banyak sebenarnya sunnah Rasulullah. Kalau kita ikutkan daripada dia bangun tidur kan, daripada bangun tidur sampailah dia tidur, segala yang Nabi buat, segala sunnah yang Nabi buat, semua ada kebaikan dia. Awak boleh cari. Ni pun saya tak nak bagi semua. Saya bagi kerja dekat awak. Kalau awak rajin buka ChatGPT, awak gunakan AI, tu AI lah tu zaman sekarang ni kita kena guna digital kan, semua kena tanya. Bukan saya suruh semua tanya ChatGPT, tak, maksudnya kita kena gunakan informasi, benda yang terkini lah, jangan kita ketinggalan zaman pula kan. Banyak lagi sebenarnya, bukan ChatGPT je, ada AI Gemini, ada Copilot, ada banyak lah awak boleh cari dekat situ apa dia sunnah-sunnah Rasulullah yang kita boleh buat, selain daripada contohnya gosok gigi, bersugi kan dengan menggunakan kayu sugi, tu kalau sunnah Rasulullah lah. Contohnya minum dalam keadaan duduk, lepas tu minum dengan tangan kanan kan, pegang cawan tu dengan tangan kanan. Banyaklah lagi, kalau saya sebut banyak sangat, tak terhabis nanti. Awak boleh cari apa lagi sunnah-sunnah Rasulullah yang kita boleh amalkan. Memperbanyak berselawat kepada Rasulullah, sebab
nanti di akhirat sana kita boleh dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang memperbanyakkan selawat. Bukannya setakat 10-20, dia kena kalau boleh ratus hingga beribu-ribu. Setiap hari dia buat. InsyaAllah Nabi akan ingat dia dan Nabi akan panggil nama dia masa dekat akhirat sana. Okay. Okay, seterusnya menjaga masa, tidak membuang masa dengan perkara yang sia-sia. Contohnya zaman awak ni banyak gadget kan, zaman saya tak ada gadget zaman dulu tidak membuang masa dengan perkara yang sia-sia. Boleh nak main game, tak ada masalah pun. Tapi awak kena pandai limitkan masa. Ada masa untuk main game, contohnya awak hadkan masa mungkin 1 jam. Lepas tu berhenti, lepas tu makan, lepas tu berhenti nak solat kan, lepas tu berhenti buat kerja sekolah, lepas tu kalau dah penat nak bukan main game, main lain pula, main yang bukan game kan, sebab game kan tak elok untuk mata awak kan. Game kan dia nanti dia boleh merosakkan mata, boleh menyebabkan awak jari-jari awak ni boleh menyebabkan, boleh jadi kebas, boleh jadi untuk bukan sekarang tapi mungkin akan ambil masa yang lama kan untuk berlaku benda-benda tu, penyakit-penyakit lain kan lepas tu kita jadi tak sihat sebab badan kita duduk macam tu je kan. Kalau awak main game, contohnya awak bersukan dekat luar, awak bersenam, awak main bola sepak, awak main kejar-kejar, awak main balintin ke, awak main sesuatu yang menggunakan pergerakan fizikal lah kalau boleh gunakan buat aktiviti yang macam tu daripada awak buang masa duduk depan TV kan. Boleh, bukan tak boleh, tapi hadkan masa. Okay, dan yang terakhir, berdakwah kepada orang lain, mengajak rakan-rakan untuk bersama-sama mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu ada sesuatu yang baik, Nabi buat macam ni. Apa kata kita ajak orang lain pula? Awak nak tahu tak? Kita ceritalah kan. Nabi kan dia suka macam ni. Bila kita dah tahu, kita share dengan kawan, kita ajak orang lain pula. Ikut macam mana Nabi buat. Okay. Dekat sini yang terakhir, Rasul adalah utusan Allah untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk. Kita pasti akan berjaya di dunia dan akhirat sekiranya mengikuti ajaran yang dibawa oleh baginda. Dan yang terakhir ni, istiqamah beramal dengan ajaran Nabi Muhammad. Apa maksud istiqamah ni? Istiqamah ni berterusan. Contoh macam tadi kata, nak berselawatlah kepada Nabi, nanti mana tahu dapat syafaat Nabi kan. Jadi kita kena istiqamah. Jangan mula buat dengan sikit-sikit dulu. Contohnya mungkin hari ni buat 10 je kan. Lepas tu esok tambah lagi 15, esok lagi 20. Kemudian lama-lama dia akan jadi 100. Kemudian mungkin dah terbiasa, mungkin dia dah jadi seronok kan. Dia akan jadi sampai 1000. Tak sedar pun sebenarnya dia berzikir ataupun dia dah berselawat sebanyak tu kan. Dengan syarat dia kena berterusan. Sebab amalan yang baik adalah amalan yang dilakukan dengan berterusan. Biar sikit tapi berterusan. Okay, jadi itu sahaja kelas kita pada hari ini. Jangan lupa buat buku PPD. Okay, itu saja. Assalamualaikum.